Nama saya Muhammad Nasrul Hidayat bin Muhammad Nasir. Nama saya Nur Anis Farhana binti Syahrul Nizam. Ramai yang ada perasaan untuk ketika ni kita rasa macam untuk vibe-vibe, jumpa semua sanak saudara. So jumpa kawan-kawan lama, jumpa sebab inilah the moment yang kita jumpa semua family. Betul. Orang jemput tu yang tak selalu jumpa tapi datang. Itu macam seronok tengok orang macam dah lama tak jumpa tapi datang. You first graced my hand. Oh, I felt the touch. Happy sangat. Alhamdulillah function lah, sebab yang paling penting adalah floor manager tu sendiri. Kita terfikir kan kalau kita buat sendiri ni nak kena fikir siapa yang nak handle, siapa yang nak control. Betul. Seronok lah, seronok. Lepas tu daripada sebelum majlis pun dah ada buat tentatif apa semua. So everyone tahu and kita pun boleh briefing dengan family macam tol apa semua tu. Okay, siapa yang nak jadi tol, siapa yang nak jadi dulang girl lah. So macam benda tu seronok lah. Semua dah well prepared. Yang paling penting tadi waktu kita datang je memang dah rumah berjamaah ni pun dah ready Let kita. me show you how you should. Bagi saya inilah USP Rumah Berjami adalah malam. Keunikan cantiknya waktu malam. Ya, betul. Kalau siang kita tak nampak lampu-lampu kan. So malam tu baru ada vibe. Seronok lah, seronok. Dan Rumah Berjami Shah Alam ni antara tempat yang cantik, strategik dan ada bunga api, meriah dan all out habis lah. All out lah. Yes, kena lah. First saya memang racun dengan gambar kita orang gambar kita orang. Dan untuk saya racun dia dengan vibe malam, suasana malam, outdoor. Siapa yang nak buat outdoor tu memang recommended lah. Outdoor macam ni yang seronok, tak panas, lepas tu semua enjoy, happy, tak berlengas lah badan. Orang consider yang malam pun outdoor pun mesti ada waktu-waktu panas sikit, tapi yang okey. Saya bagi 5. Saya bagi 4.8. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Terima kasih banyak.